Terima kasih orang-orang Johor kerana turun mengundi dan menjalankan amanah sebagai warga negara yang baik. Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangun, bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu, bangkit waris perwira. Okey, kita semua sudah maklum PRN Johor dah pun selesai. Okey, dah pun habis. So yang menang jadi kerajaan dan yang kalah jadi pembangkang. Okey tuan-tuan, dia macam inilah. Dia satu benda yang orang ramai terkejut, tapi aku tak terkejut dengan keputusan yang berlaku di PRN Johor, kerana aku tahu Johor ni adalah kubu kuat pada UMNO. Okey, apa juga alasan dan juga apa juga yang cuba disampaikan oleh pihak lawan tidak akan dapat mengubah apa-apa sejak kebelakangan inilah. Okey, so di PRN Johor, keputusan dia 48 kursi UMNO BN, 8 kursi PH, PN kosong, Muda kosong, Bersama kosong, dan Bebas kosong. Mari saya ulas. Satu persoalan yang kita kena tahu. Okey, setengah orang cakap pengundi Johor bertindak menolak Pakatan Harapan secara total. Adakah itu betul? Okey. Bila kita lihat jumlah peratusan yang keluar mengundi telah meningkat daripada jumlah yang terdahulu dengan kurang 68.73%. Dia ada kenaikan lebih kurang 13.8% pasal previous PRN tahun 2022 jumlah keluar mengundi hanya 54.92%. Okey, itu satu yang kita kena tahu awal. Kalau kita tengok pada keseluruhan pengundi BN, PH dan parti-parti lain, kita akan dapat melihat jumlah undi kepada BN meningkat hampir 500,000 pengundi. Pasal pada PRN yang dulu 2022 jumlah pengundi BN hanya 600,000 orang lebih kurang, dan time tu dia pemenang 40 kursi. Okey, tapi di PRN kali ni jumlah orang yang mengundi BN meningkat kepada 1.13 juta orang. Okey, so dia ada peningkatan hampir sekali ganda. Manakala pada PRN yang lepas, PRN 2022, orang yang menyokong PH juga meningkat. Time tu dengan 11 kerusi, 400,000 orang lebih 2022. Dan manakala jumlah pengundi PH juga meningkat sebanyak 33%. Itu membawa pada angka 611K. Berbeza pada PRN yang lepas, di mana PH menang 11 kursi, jumlah dia hanya 400,000 orang. Tetapi di PRN 2026, walaupun menang hanya 8 kursi, tetapi jumlah pengundi untuk Pakatan Harapan meningkat, okey, pada 611,000 orang. Untuk konteks Johor, 611,000. Okey, tetapi kita semua kena ambil iktibar apa yang berlaku pada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional pada PRN 2022 menang 3 kursi. Okey, tetapi kali ini PN kalah pada PRN 2022 lebih kurang 334,000. Tetapi pada PRN 2026 jumlah pengundi PN menurun sebanyak 234,000 orang, dan hanya yang undi PN hanya 102K saja. Mana api semua tu? Okey. Kalau kita nak tahu, okey, daripada analisa ramai yang mengatakan orang Johor tolak PH secara total, kita boleh sangkal berdasarkan data tadi. Kalau orang Johor tolak PH secara total, dan tentu jumlah pengundi akan merosot daripada yang lepas, seperti apa yang berlaku pada undi PN, Perikatan Nasional, daripada 300,000 lebih undi
turun ke 102K undi. Okey, itu tanda penolakan. Kebanyakan undi PH ni meningkat, tetapi mereka dapat less kerusi kerana undi PH ni hanya tertumpu pada kawasan-kawasan urban dan semi-urban saja. So di kawasan-kawasan lain dia tak ada peningkatan, dan ini membuktikan dakwaan yang mengatakan rakyat Johor tolak PH secara total tak benar. Okey, tuan-tuan. Persoalan kedua yang kita kena fikir, okey. Adakah pengundi-pengundi Cina berbangsa Cina telah menolak DAP dan mengundi MCA di PRN ini? Okey, pada hakikat sebenar apa yang aku tengok, memang ada trend pengundi-pengundi Cina dah berbalik kepada MCA. Tetapi kita tidak boleh mengatakan secara total yang mengundi DAP sudah tidak mengundi DAP, kerana ada lambakan 233K pengundi PN dan juga parti-parti kecil ni yang membolehkan MCA menang. Dan ada benarnya juga, adakah pengundi-pengundi Cina yang dulu mengundi DAP tak mengundi lagi DAP di PRN ini, mengundi MCA, berlaku kekalahan pada 4 kerusi tradisi DAP di PRN Johor. Kawasan-kawasan tu tak silap aku Johor Jaya, Perling, dua tempat lagi aku tak ingat lah. Tapi itulah terbukti dia 4 kursi tradisi DAP kalah pada MCA, walaupun kalah dengan nilai yang tak berapa tinggi. Okey, dan itu membuktikan berlaku sedikit perubahan angin daripada pengundi-pengundi berbahasa Cina di PRN Johor ini untuk terus memberi undi kepada MCA, bukan kepada DAP. Okey, itu yang kedua. Persoalan yang ketiga, ramai orang kata bila turn out yang keluar mengundi lebih daripada 70%, kemenangan BN tercalar. Okey, ini membuktikan pada PRN 2022 jumlah yang keluar mengundi adalah 54.92%, adalah 1% keluar mengundi yang paling sedikit dalam sejarah Johor moden. Okey, tetapi pada PRN 2026 yang keluar mengundi 68.73%, yang membuat penambahan sebanyak 13.89%. Okey, jumlah daftar pemilih di Johor tak silap aku 2.7 juta, tak silap aku. Okey, so itu juga membuktikan tingginya peratusan keluar mengundi tak menjamin kemenangan PH, dan terbukti di PRN Johor. So ada 2-3 persoalan yang kita kena ulas. Satu lagi, adakah bersama ni memecah undi PH? Okey, secara totalnya bersama ni dia mendapat lebih kurang 28,800 undi. Okey, secara total dia, di mana 1.2% daripada keseluruhan pengundi yang turun mengundi di PRN Johor. So kalau kita kata bersama ni berjaya memecah undi PH, aku rasa kalau undi-undi bersama ni dikembalikan kepada PH pun, mungkin kursi marginal lah, mungkin 1 atau 2 kursi saja yang mungkin PH boleh menang. Tetapi UMNO masih lagi dominan di PRN Johor. So aku rasa impact yang bersama buat, dia tak mendatangkan apa-apa impact yang besar kepada PH. Okay, so itu analisa aku. Dan bagi aku, kita hanya perlu berpolitik pada 14 hari berkempen itu sajalah dalam pilihan raya. Dan selebihnya kita kena berlapang dada. Siapa yang kalah kena berlapang dada dan beristiqamah, okey, bahawa kita kalah. Dan yang menang tu akan terus jadi kerajaan, dan berhentilah sikap ego, syukur kepada ilahi di atas amanah yang diberikan kepada kita untuk mentadbir Johor. Menang jadi kerajaan, kalah buat kerja pembangkang. Bagi aku pemuda UMNO tak kalah apa-apa pun. Okey, pasal secara logikal, akalnya BN menang besar di Johor dan DAP kalah daripada 8 kursi sebelum ni. Mereka hanya dapat 6 kursi dan mereka kalah di beberapa kursi tradisi DAP di PRN Johor. So bersyukurlah dengan apa yang berlaku, tak perlu tambah benda-benda jadi panas. Itu yang aku nak cakap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya. Mari